dengan Parti Muda, waktu dia memimpin Parti Muda, dia bawa Parti Muda itu keluar daripada Kerajaan Perpaduan. Terima kasih Zezah Zafara. Dia bawa keluar daripada Kerajaan Perpaduan. Kan? Tak ada kena-mengena dengan Kerajaan Perpaduan pun. Dia tak terlibat. Parti Muda dah keluar daripada Kerajaan Perpaduan. Ni semua orang tahu. Kan? Hari ini pun Sesadik berada dalam parlimen sebagai bebas. Tapi oleh kerana dia dibebaskan oleh Mahkamah Rayuan hari ini, akan ada suara-suara mengatakan Anwar campur tangan membebaskan Sesadik. Sesadik ni dalam parlimen hentam kerajaan macam nak gila. Macam nak gila dan hentam kerajaan. Kan? Tapi Anwar ni, dia melayan anak muda, apatah lagi di parlimen, dengan cara yang baik. Banyak kali Sesadik duk attack Anwar Ibrahim. Tapi Anwar Ibrahim jawab dengan baik. Bahkan kadang-kadang dia tackle balik Sesadik dengan gurau-gurauan dia dan sebagainya. Hingga kan Sesadik pun ada rasa malu Allah bagi Anwar sepasang baju Melayu. Ni kejap lagi dia akan jadi isu ni. Oh, sebab Sesadik bagi Anwar baju Melayu sepasang, maka Anwar pun campur tangan dalam kehakiman dan bahkan Sesadik hari ini. Dia akan jadi isu, saudara. Apa pun yang berlaku, Anwar Ibrahim tetap diseret. Sama lah isu pelajar ni. Isu pelajar ni. Kalau anak kita lah buat kerja macam tu, penampak je, saudara. Kau nak berdemo, bantah kritik kerajaan, boleh. Tapi ada batas. Ada batas. Kan? Anwar Ibrahim tak pernah membakar mana-mana Perdana Menteri kat Malaysia. Dia tak pernah bakar gambar. Tapi kalau hasil tulisan, pandangan kau, yang itu dia kritik. Sebab tu Tunku Abdul Rahman tu, dia bakar buku itu. Dia bukan bakar wajah Tunku Abdul Rahman. Buku yang ditulis oleh Tunku Abdul Rahman yang dia tidak bersetuju. Dan dia sanggup terima risiko. Kerajaan ketika itu, dia dipenjarakan dan sebagainya. Kan? Kerana dia tunjuk, dia bukan saja berdemonstrasi, dia bukan saja tunjukkan kehebatan dia menentang kerajaan, tidak, tapi dia tunjuk sikap dia. Kan? Apabila dia membantu petani-petani di Baling. Waalaikumsalam Kak Haji, ni 9. Apabila dia membantu petani-petani di Baling ketika harga getah jatuh, dia memimpin demonstrasi. Pelajar-pelajar, dia tunjuk sikap dia. Saya nak tanya pelajar-pelajar hari ni, siapa pemimpin pelajar yang hari ni yang bawa pelajar membantu rakyat-rakyat yang susah sekarang ni? Berdemonstrasi tak ada. Semuanya attack Anwar Ibrahim saja. Kan? Yang dibawa pula benda yang tak masuk akal. Anwar ni dikenali sebagai orang yang lawan rasuah habis-habisan dan dia dipenjarakan kerana lawan rasuah, saudara. Dia dipenjarakan dan dia tidak boleh jadi Perdana Menteri suatu zaman Mahathir kerana sikap dia lawan rasuah. Kan? Hari ni kau kata dia ni bersekongkol dengan perasuah. Setiap hari kalau kita tengok TV, boleh kata setiap malam akan ada orang kena seret kerana rasuah. Bukannya cikai-cikai, saudara, yang diseret di zaman Malaysia Madani ni. Bukan cikai-cikai. Bukannya perebet-perebet konstable polis, bukan pegawai kastam rendah. Tun-tun, tansi, datuk-datuk, dan berapa ramai Datuk Seri yang tiba-tiba masuk hospital sakit apabila kes mereka disiasat. Hari ni, kan, sampai disita tu, menarik ilham tu, apa semua tu. Tekun-tekun besar. Kan? Dalam keadaan Perdana Menteri macam ini, kau pergi bakar gambar dia. Sebelum ini, pemimpin sebelum ini apa kau buat? Kan? Kau senyap, mana pelajar? Mana pelajar? Ini menandakan bahawa kau sebenarnya dihasut oleh pembangkang-pembangkang. Yang hari ini, yang diketuai oleh Tok Asaka tu, yang hari ini mereka takut kalau Anwar terus menjadi Perdana Menteri. Sebab akan tiba masanya, mereka juga akan disiasat.